Hai, hai, hai. Bersama saya, Ja, di Radio Evong SFM. Okey, kepada pendengar-pendengar yang ingin mendengarkan lagu, boleh menghubungi di Radio Evong FSM. Di talian 0455414151. Kamaru, cepatlah kau. Kejap lah. Aku nak isi top up dulu ni. Alah, lembatlah kau ni. Cepatlah, aku penat dah duk. Ya, nak siap dah ni. Kru. Okey, kita ada satu panggilan ya. Hello, siapa di sana? Ini aku lah. Tadi suruh call. Kamaru, serius lah. Kita tengah on air ni. Yelah, sorry. Okey, siapa di sana ya? Nama saya Kamarul. Sebelum tu saya nak tanya, ini Huzaimi yang tadi satu kelas dengan saya kan? Yang selalu berak dalam kelas. Kau tahu tak, masa kau berak tu, busuk kau. Oh, busuk. Kamaru, kalau kau nak cakap personal, kau telefon biasa je lah. Jangan telefon ni. Alah, sorry. Saya nak dengar lagu yang viral tu, boleh tak? Okey, lagu viral Cik Kamaru ya. Apa lagu viral tu Cik Kamaru? Lembu. Yang lagu dia macam ni. Ha. Hi. He. Boleh tak DJ? Cik Kamaru, apa tajuk nama lagu tu ya? DJ Huzaimi taib je. Ha. Hi. Hu. Jumpa tak DJ Huzaimi? Okey, ada Cik Kamaru, ada. Okey, sama-sama kita dengarkan permintaan lagu daripada Cik Kamaru. Ha. Hu. Hi. Hu. Ha. Hi. Ha. Hu. Okey, terima kasih Cik Kamaru atas permintaan lagu itu. Ada apa-apa lagi Cik Kamaru? Ada, saya ada ucapan untuk kawan saya. Boleh. Silakan Cik Kamaru. Kepada Huzaimi, kau ingat lagi tak hutang kau dengan aku? Kau datang hutang hari ni, kau kata nak bayar besok. Sekarang ni dah bulan ketiga dah. Bila kau nak bayar hutang aku? Aku pun tak ada duit juga sekarang ni. Bayarlah cepat. Cik Kamaru, itu macam tujukan kat saya je. Mana ada. Ini untuk kawan saya, Huzaimi. Tapi kalau DJ Huzaimi terasa tu, bermakna betul lah. Tak terasa. Okey, terima kasih Cik Kamaru. Ada apa-apa lagi Cik Kamaru untuk pendengar-pendengar radio Evong FSM? Ada. Okey, silakan. Ini untuk kawan saya juga, nama dia Huzaimi. Okey, silakan Cik Kamaru. Kepada Huzaimi. Okey, terima kasih kepada Cik Kamaru. Minta maaf lah, mungkin panggilan talian terputus lah. Huzaimi! Ya. Naik makam. Baik, ayah. Kamaru, kita sambung petang lah pula. Ayah aku panggil makan. Kau nak naik makam? Okey dah. Petang ni kita sambung main pula ya? Petang ni kita sambung Tolonglah, aku tak boleh turun ni.